Alright, bagi minum dulu. Apa? Ha? Awak buat apa tu? Senang pokok bunga. Tak payahlah susah-susah. Oi. Lah. Sekarang ni tengah episod 10 Rumah Cantik. Jom kita tengok rumah Abang Hanan macam mana. Jom. Lama kita break raya ni kan. Ni kita sambung Rumah Cantik ke-10. Jom. Masuk rumah ni ada macam orang kata doorstep dia. So abang, ini kita punya konsep macam mana ni? Untuk awal-awal ni ada inspirasi pada mana-mana ke bang? Basically konsep rumah ni dia lebih kepada konsep ke perumahan inilah, iaitu garden. Jadi tema tu datang daripada konsep perumahan ni juga. I see. Uish, tak sabar nak masuk dalam ni. Jom. Boleh masuk dalam ah? Boleh. Jom masuk. Bagi salam yang penting. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, subhanallah. Masuk nampak kita punya frame Serenity Noor, ada Kaabah. So abang, ruangan ni sebenarnya abang nak letak untuk ruangan apa? Basically ruangan ni memang kita nak jadikan ruangan solat for guest lah. That's why saya letak depan sekali. So bila guest masuk je, saya memang nak catch diorang punya mata. Betapa cantiknya design daripada Dian ni lah basically. But then memang kita nak hidupkan suasana Islamic concept tu dekat dalam rumah ni juga. I see. So kalau ruangan solat, kiblatnya ada kiblat kat situ. Yang tu memang kita panggil pakar kiblat lah datang ke rumah kita untuk nak tahu apa point sebenar ke mana arah kiblat tu. Dan kiblat tu memang ada sertifikat lah. Siap panggil Jabatan Falak lagi. Subhanallah. So saya dah nampak dah spot nak letak mana. Sini. Saya letak sini dulu okay. Tahniah abang sebab dah terpilih Rumah Cantik Dians episod ke-10 ni. So sini pula living hall pula. Alamak, living hall ni ke? Dia kata sofa L. Tapi banyak warna kelabu bang. So ni konsep macam mana abang mula nak dekor rumah? Basically konsep ni saya fokuskan ke arah modern. Plus colour grey kalau kita tengok tu dia berasaskan kucing saya lah. Sebab wife saya memang suka betul dengan kucing. And then basically untuk setup ni memang saya buat dia setup for cinema concept lah. Sebab dia punya speaker yang saya letak ni dia more to surround area punya bunyi. Dia konsep yang saya implement lah. Mini cinema? Yes. Mini cinema. Patut saya nampak ada speaker satu dua kat belakang ni. Alamak. So bang, untuk bahagian ni saja, berapa kos untuk abang buat untuk bahagian ni? Boleh share kan? Dia tak mahal dan tak murah. Dia dalam 25k. 25k untuk ruangan ni saja. Betul. Masuk speaker semua. Dah termasuk dengan electronic part, dia boleh pergi sampai 40k. Tak mungkin boleh beli kereta tu. Okay. Tapi tak apa. Sebelum pergi ke dining, saya nampak ada ruangan kucing dekat sini. Boleh kita pergi sini bang? Boleh. Okay, sebelah sana. Okay. Sebelum nak sampai dekat rumah kucing, kita pergi dekat ruangan sini dulu bang. Ini air kerusi kita royal. So memang abang plan nak letak sini ke macam mana? Betul. Bagi saya ini display yang bagi cantik lah di mata. But then kalau you all nak tahu, ni adalah free gift lah daripada dia signature kepada customer dia. Masya Allah, nampak free gift pula. Ada Kak Mahat, ada Raya Royal Edition. Nampak juga free gift daripada dia signature. Saya bagi air kerusi. Ini dah. Jom. Boleh saya masuk? Kucing. Alright. Push. Banyak kucing bang. Ni ada, saya tengok macam ada Persian. Ini bulu-bulu tebal ni ada baka bang? Yang ni kita ada 4 ekor British Shorthair. 1 ekor lagi Persian mix dengan Maine Coon. Dia asalnya macam mana bila masa abang beli rumah ni? Ruangan ni memang dah ada ke ataupun abang tambah? Ruangan ni memang dah ada. Cumanya saya tambah beberapa decoration lah. So, jadi saya jadikan konsep kawasan ini lebih kepada cat garden. Sebab wife saya memang suka dengan haiwan. Jadi tak salah pun sebenarnya kita invest kepada haiwan supaya dia orang happy jugalah. Orang kata kalau kita invest dekat bagi makan kucing ke, nanti kucing tu mendoakan kita balik lah. Betul. Alhamdulillah. Okay, jom kita masuk dekat ruangan dining pula. Kapan nak tengok tak? Jom kita tunjukkan. Okay, rumah kucing kita dah review. Tapi ni kita nak tunjukkan abang kita antara kata customer yang terawal ambil dia punya Raya Royal Edition. Jom kita tunjukkan.
Inilah kita nak tunjukkan dekat abang kita punya Raya Royal Edition. So abang, kita nak tanya sikit, untuk ruangan ni berapa kos yang abang keluarkan? Okay, untuk ruangan ni harga dia taklah besar mana, dalam 30,000 juga. Dalam plus minus 30,000 lah. Betul. Itu termasuk kita punya item sekali ke? Ya, termasuk dengan item dan juga beberapa decoration di ruangan inilah. InsyaAllah. Guna dining pun orang kata ada konsep-konsep macam elegant punya kelas. Untuk ruangan ni, kenapa abang pilih Emilia Raya ni untuk diletakkan dekat sini? Okay, kenapa saya letak dekat this area? Sepatutnya this product sesuai letak dekat ruang tamu. Cuma saya take the risk untuk letak di ruang tamu kedua, iaitu di kawasan dapur lah. I see. So untuk datang ke Dian Signature tu sebenarnya idea daripada siapa? Wife ke ataupun abang sendiri? Idea daripada saya sendiri. Oh, abang sendiri? Betul. So waktu tu memang dia cerita dia macam mana? Rumah ni macam mana? Okay, cerita dia ada satu masa tu duduk serumah lah dengan wife kan. So bincang lah macam kita kurang lah Islamic concept dekat dalam rumah ni, tak feel the vibe. Jadi daripada situ saya start searching dan saya jumpa the best product yang saya boleh nilai lah buat masa sekarang, iaitu Dian Signature. I see. So memang masa tu abang dah beli rumah ni lah? Ya, betul. Dan saya buat renovation, lepas tu saya pergi ke Dian Signature. Alamak. So far servis kita okey lah, daripada set appointment sampailah pemasangan. Alhamdulillah, bagi saya servis daripada Dian Signature ni very proper. Dia sangat membantulah dari segi pembelian. Dia akan advise, dia akan tanya ruang mana yang kita nak letak, dan sampai satu masa akan datang tim Dian untuk ukur. After that barulah sesi pemasangan tu akan berlaku. So bagi saya 5 star lah saya boleh bagi. Alhamdulillah. Nampak tak abang? Jadi abang jangan lepaskan peluang, datang terus galeri kita. So untuk ruangan belakang boleh kita tengok dulu? Boleh? Okey, jom. So abang, kalau saya tengok rumah sebelah dengan sebelah ni, ruangan ni sebenarnya tak ada. So kira plan asalnya memang abang nak tambah ke macam mana? Betul. Basically memang kita nak buat kawasan laundry area lah. But then saya buat half is laundry area, half lagi garden area. Which is kalau malam-malam saya boleh minum teh tarik dekat luar rumah lah. Minum mengeteh abang kata. Ya, betul. Seronok ni. Saya pun tak sabar nak kahwin. Alhamdulillah kita dah selesai touring dekat rumah customer kita, Abang Hanan. Jadi abang cuba komen rumah siapa pula lepas ni yang kita nak pergi. Tak pun negeri mana pula kita nak pergi lepas ni. Jadi abang ingat cari dekat mana? Dian Signature Section 7 Shah Alam Penuhi Rumah dan Kalimah. Apa-apa Allah nombor 1.